Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik owner kedai ke? Bukan. Oh, bukan. Saya datang ni nak jumpa owner kedai. Owner keluar. Owner tak ada. Tak, saya nak puji siput sedut masak lemak dekat sini. Sedap. Tak macam tempat lain. Tak sama, Cik. Sini sedap sangat ni. Ya ke? Ya. Saya lah owner. Ramai orang cakap sedap. Pula, baguslah tukang masak Cik ni. Hebat tau. Cik, boleh tak saya nak jumpa tukang masak Cik ni? Nak bagi pujian sikit kan? Tapi tu menu saya. Resepi turun-temurun. Saya yang ajar dia orang masak sesedap tu. Tapi bukan Cik yang masak kan? Cik cuma bagi resepi je dekat dia. Tahu. Tapi idea siapa? Idea tu yang penting. Kalau tak lalu idea tu dekat kepala nenek saya, takkanlah ada resepi siput sedut masak lemak Nek Gayah ni. Kira nenek Cik lah yang hebat ni kan? Dia yang hasilkan ramuan masak lemak tu, bukan Cik tu. Kalau saya tak teruskan hari ni, boleh terkenal ke resepi nenek saya ni? Gigih nak kredit juga Encik Itu benda betul, Cik. Kan kedai makan ni saya punya. Saya yang mulakan. Nenek saya masak kat rumah je. Mak saya bukan kaki bisnes. Dia orang tak nak orang lain rasa menu tu. Untuk keluarga je katanya. Kira Encik lah barwa dalam keluarga Encik ni. Ya, tepat sekali. Saya lah barwa yang buat masak lemak ni terkenal. Walaupun istilah tu tak berapa manis lah. Tapi tak apa. Takkan tukang masak saya pula yang dapat spotlight, saya dapat lampu LED je dekat belakang dia. Betul tak? Saya bayar gaji dia kan. Kalau saya tak bayar gaji dia, mana maunya dia masak? Kalau saya tak arahkan dia masak, mana maunya Encik dapat rasa masterpiece saya tu? Betul tak? Betul. Encik nak cakap yang Encik ni jadi segala punca kuasa 2, kuasa 10 lah pelancaran siput sebut. Betul. Tapi Encik sibuk nak puji pekerja saya. Buat apa? Saya pun pelik lah. Yang dia orang ni pun semua kemas kan, berdisiplin Kan? Ramah. Kerja-kerja Encik semua ni tengok pun itu semua lah. saya lah yang suruh kan? Saya yang buat law kat sini. Saya dah briefing tukang masak, pelayan. Saya selalu masuk dapur kan, mengejut, tunjuk muka biar dia orang buat kerja betul-betul. Barang-barang untuk kebersihan pun saya dah sediakan. Penutup kepala, apron, penyapu, kain lap, lengkap semua dalam kedai ni. Saya dah ajar dah cara kerja dia orang. Macam mana cara buat kerja dengan betul, saya dah ajar dah. Baru saya perasan Cik, dekat FB page kedai Encik ni banyak muka Encik kan. Rupanya Encik lah owner. Yang pegang sudip tengah masak kan, gambar tengah lap meja, Yang tengah buat ais kosong, Yang tengah buat ais kosong kat tepi ni kan? Mesti follow kan. Mesti dah memang ada pun gambar tu. Betul. Viral kan. Sedap tak sedap tu nombor 2, yang penting viral. Tapi itulah, kenapa gambar Encik lagi banyak daripada gambar menu kedai makan Encik ni? Mestilah nak kena tunjuk siapa dalang di sebalik kelazatan siput sedut ni. Betul tak? Kerja mana tak pernah nampak pun makan kat sini hari ni? Saya dari KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami dapat komplain daripada pelanggan Encik semalam. Apa ni? Dah puji-puji macam ni pula. Direct je daripada tak boleh ke? Betul Encik, pelanggan tu jumpa Earbud airport dalam siput sedut masak lemak kedai Encik. Betul ke? Bukan pelanggan punya ke? Dah check betul lah? Tak. Pelanggan tu dia cakap dia hampir termakan tau earbud tu. Pasal warna dia dah jadi kuning macam kuah lemak tu. Tak, kali saya tanya, betul ke pekerja saya punya? Bukan orang tu punya? Ni saya nak cerita lah ni Cik. Okey, cerita. Dia ambil airport tu, airport belah kiri. Dia cuci, lepas tu dipakai tau. Tiba-tiba ada lagu, masih ada lagu. Lagu apa? Adik saya abis sore, adik janji. Tiba-tiba tukang masak Encik sambung sambil masak tadi. Adik tidur, adik curi, adik janji. Nak dengar lagu tu dekat dapur. So confirm lah tukang masak tu. Tak mungkin lah. Customer tu buat cerita je ni, Cik. Biasa orang macam saya ni memang banyak musuh. Cik. Semua orang nak jatuhkan saya. Cik, kami ada bukti video dari pengadu. Dan kami datang ni nak arahkan Encik untuk tutup premis Encik selama 14 hari. Dan juga Encik berpotensi dikenakan denda RM10,000. Kepala otak kau. Bukan saya yang masak siput sedut tu, faham tak? Tapi ni kan kedai Encik. Memang kedai saya, tapi bukan saya masak. Faham tak? Allah. Pekerja saya yang masak, dia yang buat hal. Takkan saya pula yang kena. Encik. Dah.
Selagi bukan saya yang masak, tak ada. Saya tak salah. Wow. Ni law apa ni? Ha? Wow. Just wow. Apa wow? Betul lah. Time pujian semua nak kena tuju dekat encik. Time salah baru nak tuju salah sikit dekat encik, tiba-tiba dah kena kepala otak. Kenapa accountability encik? Macam ni ke benda? Benda ni senang je nak settle. Saya minta maaf bagi pihak tukang masak saya pecat dia. Kan? Habis cerita. Saya ganti tukang masak baru. Kan? Apa nak kena denda bagai tutup kedai bagai ni? Encik, benda senang kan? ini bukan pertama kali je. Ikut rekod sebelum kedai makan cik viral, kedai makan cik pernah buat 51 orang pelanggan cik ciri berik. Ekor tikus dalam sup ekor. Lepas tu cik hidangkan nasi basi kepada pelajar tahfiz. Kami dah letih lah nak bagi can kat cik. Pekerja-pekerja yang cuai tu semua saya dah pecat dah. Sama macam Menteri Pengangkutan kita. Dia bagus tau, cepat bertindak. Masa KLIA tiba-tiba ada air terjun macam Changi Airport dulu, ingat tak? Dia dengan pantas pop hentikan terus kerja kontraktor tu untuk siasatan. Macam tu lah. Menteri tak arah pun dia orang berhenti sendirilah kalau dah bagi macam tu. Bukan tu je. Protokol kerja pun dia tambah tau. Kena tengok cuaca dulu ni, protokol ni kena tengok cuaca dulu. Kukuhkan lagi protokol kecemasan untuk cuaca buruk, kerja kat bumbung. Baguslah dia tu kalau macam tu. Macam baru-baru ni LRT Tergelincir, punyalah laju dia pergi bagi maksimum hukuman dekat prasarana. Kan, tak tunggu-tunggu dah, terus buat audit. Gila lah, perform nak mampus tu dia tu, gila babi lah. Kira encik tiru cara dia lah ni. Siapa lagi menteri yang perform yang kita nak tiru? Dia lah. Ada je muka dia kat TV, betul tak? Nampak sangat dia buat kerja, betul? Hebat betul tak rugilah undi dia hari tu. Memang betul-betul tak rugi. Encik, bukan ke semua tindakan pantas dia tu kena buat sebelum kejadian? Takkan dah terantuk baru nak tengadah? Betul? Ingat menteri 24 jam ke nak duduk dekat rel kereta api tu? Kalau dah prasarana cakap semua sistem okey, tapi hakikatnya walaupun tak okey, takkanlah itu pun salah menteri. Umur LRT tu pun dah berapa puluh tahun dah. Kalau dah sampai masanya rosak, takkan menteri juga yang salah. Kalau dia letak jawatan, dah takkan ada insiden ke lepas ni? Letak jawatan ni bukan untuk hentikan insiden, cik. Letak jawatan tu tanda hormat dekat rakyat. Mengaku yang sistem bawah jagaan dia tu dah gagal. Kalau menteri tak nak letak jawatan sedangkan masalah makin menimbul, membahayakan nyawa, tak adalah kita dengar orang letak jawatan kat dunia ni. Sekarang saya tak heran lah kenapa kedai makan cik banyak masalah. Idola cik pun ke laut, maka pengidola pun menuju ke arah yang sama. Betul tak? Pasal idola cik tu tahu dia cuma nak salahkan isu warisan, barang-barang lama, sistem yang lama. Lepas tu tunggu masalah dah viral, baru nak melompat ambil tindakan. Kalau peti ais kedai encik ni dah umur 30 tahun, takkan nak tunggu pelanggan sakit perut makan ikan busuk baru encik nak tukar peti ais? Betul tak? Kalau tukang masak cakap dapur semua okey, kan, takkan encik percaya bulat-bulat. Langsung tak ada inisiatif nak pergi cek sendiri kebersihan dekat dapur encik tu. Betul? Encik ingat menteri ada masa ke untuk sakit kepala? Nak pergi cek operasi prasarana tu semua, ingat ada masa ke? Sekarang ni kalau tak nak sakit kepala, buat saluran untuk whistleblower. Lapor kerosakan terus ke kementerian. Bagi perlindungan, jangan bagi pengurusan syarikat pecat orang-orang jujur ni. Bagi ganjaran kat diorang. Wajibkan seminar-seminar berkaitan integriti, akhlak, moral, biar boleh berfikir 2-3 kali sebelum kau tim dengan kontraktor. Tu contoh cadangan, banyak lagi tau. Kalau banyak apa lagi? Apa? Fikirlah sendiri. Rakyat bayar gaji bukan suruh tanya rakyat balik, bukan suruh tanya pembangkang. Fikirlah sendiri. Dalam cik, esok hari last saya kerja. Hari last kerja? Kena buang ke? Agak dah kan. Tengok cara kerja encik pun dah tahu dah tak lama dah. Komunikasi dengan orang pun out. Bukan. Saya nak berhenti sendiri. Nenek saya suruh saya ganti encik jaga restoran ni. Encik tak ada tanggungjawab moral ke atas restoran ni. Nenek awak? Ya, betul. Saya cucu Nek Gaya belah datuk tiri encik. Boleh kau nenek kalau tak percaya. Nenek dah menyampah dengan abang. Dia nak saya pula jaga. Apa hal tiba-tiba ada CEO menyamar ni? Tolonglah slow talk sikit kat nenek. Please tolong. Dah slow talk dah bang. Tapi abang tahu kan, nenek kan pekak. Mana dengar.